Swift Trails got it. Oh ya ke? Tadi kenapa tak skip? Aku tak berhenti buka pintu Sekejap, aku pecahkan tingkap belakang supaya dia tak ada. Hampa buka pintu mana? Pintu depan ke? Mana pintu mana? Ya Allah. Oh ni. Okey, dah. Dia tak buka daripada dalam. Tak boleh. Tak ada. Dia sama. Aku hampir kena tangkap. Sorry. Kenapa sampai aku kena tangkap? Sorry guys. Aku nak bunuh dia tadi. Faiz. Aku dah lari dah. Ya. Aku pecahkan tingkap untuk lari. Kita kena macam lah, boleh masuk ke sini. Boleh? Ya, jaga-jaga orang guys. Oh, tu dia. Itulah. Bodoh. Tak boleh masuk. Roberi. Melari Roberi. Sini bodoh. Buat sampai apa? Ini bubuk Azrin. Azri, jangan naik atas rumah tau. Awak Azri ditangkap hang kau. Lepas tu jadi apa? Aku dah kata bunuh dia. Depa ni kalau depa kejam. Bunuh dia. Aduh, kena bayar pula revive player. This item vacuum is overpowered, but I'll give it you anyway. Boleh guys. Ya Allah, Azri mati. Ambil dah. Azri punya. Jom Faiz, kita duduk dalam van. Sudah. Tak cukup ni. Ambil. Lagi 3 minit ada masa. Boleh. At least kalau aku mati ada lagi kita tak Azrin. Fira, apa kata hang pecah ke satu tingkap bawah, Fira? Apa dia? Pecah ke satu tingkap kat bawah. Okay. Sekejap, dia akan turun bawah. Ayah kau akan curi kat atas. Kita tak mencuri pun duduk belakang ni. Nampak ayah aku bangun lepas.
Tante sendiri. Apa lagi tadi? Buy this item now. Weh, mangkuk jamban boleh curi tu. Faiz, dia naik atas Faiz. Turun bawah. Oh, mantap. Come on Faiz, come on. Cepat. Okay, aku on the way. Jangan risau Azrael, kami dah curi sebanyak mungkin tak hang. Dah. Yeay. Dah tutup pintu. Azrael, kami terpaksa tinggalkan mayat hang. Asal tak boleh weh, tak boleh lagi. Dia tak nak bagi lagi weh. Tak boleh lagi lah. Duduk. Banyak aku tergeletak. Elok Faiz. Apa lagi boleh ambil kat bawah ni? Apa Azrael? Kau cakap apa tadi? Banyak aku tergeletak. Tergeletak. Tu Faiz dia. Tergeletak terus. Terbaring tu. Banyak lagi tak masuk weh. Ada kau, ada kau. Lagi seminit. Let's go Fira, let's go. Boleh ke kau tak ada masuk? Tak, tu rumah orang lain Fira. Tak boleh jumpa kau. Tak boleh ni kau. Dia ada polis lah bodoh. Itulah bagai. Need some extra gear? I've got you. Baik nanti. Ya. Dia tengah suruh aku beli apa tani Hackman kot. Trust me, you want these. Aku tak boleh ambil pun tak. Buy this Tak item boleh weh. now. Ni pun tak boleh lock. Kayu. Don't miss out on this overpowered item. Siapa? Ini Azri. Tolong aku matikan ini. Aku. Akbar subhanallah. Astagfirullahaladzim. Pakai mobil selamatkan anda. Anda mau Anda apa yang anda mau? Ngari. Allah. Kenapa aku pula? Seorang. Alamak dekat belakang aku rupanya. Tak nak. Lari weh, dia kejar aku daripada belakang. Banyak dia. Betul. Okey, kita boleh ambil. Don't miss out on this overpowered item. Dah datang tak nampak aku. Dia orang. Allah. Aku siapa borong? Aku mau keluar dari buku ni. Aduh, aku dah cakap. Yang aku buat. Tak tahu. Apa putih? Tengok. Rambut tu. Itu Aku ada kapasitas dia. Macam nak buka benda ni? Tak faham. You want these. Don't miss out on this overpowered item. Azrael, ada dia tu. Dia masuk. Anak tunggu dia tak ada. Kena sok-sok sikit. Macam ni ha. Dia, Baik dong, ha? Dia tahu dah. waduh. Ya Allah,
Tak mau mati, tak mau. Tak mau. Ni siapa quick lah. Ni siapa bawa ni? Apa yang Weh, aku okey lah, no. Aku tak boleh lah. You want these? Ya. ada satu lagi barang yang aku tahu aku nak ambil kat mana. Okay, jom masuk. Bunuh lah dia. Kita nak bunuh dia. Jangan cakap polis nanti polis main lagi banyak benda. Jangan tangkap aku ni ada masuk. Sekejap, aku dia bawa kat aku. Aku buat dia. Losas apa losas? Dia tak, kenapa dia tak nak datang kat aku? Dia ingat aku biasa-biasa ke? Semua cermin dah pecah. Ini komik datang ni. Biar selamat. Okay. Allah Akbar. Nampak aku lah pula duduk dalam lubang ni. Kita boleh ketuk ni. Alah, Pak. Careful now. Don't get noticed. Dia tak adalah pandai sangat. Lari Azrael. Jom. Lari. Tak ngomong apa-apa. Tak mau. Maaf, no. Apa hang buat sebenarnya? Apa hang buat? Cinta gila. What is Trisula? Berapa lah kau? Dah start dah? Tolong nak betul. Aku tak start hidup aku duduk tengah ni. Cerita aku baru start. Dapat ikut orang tengah lock ni. Boleh akhirnya. Pandai juga aku buat benda ni. Memang pandai ke? Slow guys. Aku nak tell lu. Ada baby. Dia keluar pintu. Oh, aku sorry. Nanti Ada baby. maybe baby tu akan menangis. Kau hati-hati lah. Dia keluar bilik tu. Baby ni kena tangkap kita ni. Nangis. Baby tu akan nangis. Lepas tu dia pintu aku keluar. Kuat. Tu dengar tu suara baby tu. Baby tu macam beban. Baby tu tak nangis pun. Nak tu. Dia cuma menguek. Baik, lagi kau tengok tu. Aduh, aku tak berbuka pun. Buat jamban. Buat jamban sama tu. Air tu keluar. Allah Akbar. Ya, okey. Ni pun pula. Ni kau kat dalam jamban ni. Kat jamban ni. Aku jamban tak bau. Macam tinggal-tinggal. Aku yang pecahkan. Oh, nasi ni kat mana nasi ni? Aku tak nampak. Oh, tak nampak kan? Duduk busuk mumpuk. Sampai tak nampak datang mana. Ada apa dah ni? Tak ada apa, geng. Saya siap masuk ni. Rasa tu tentang haram aku. Sebab mungkin dia menatang halal. Mungkin lah. Aduh, nak haram betul. Baby dia bising. Kau suruh baby dia senyap sikit. Allah. Oh, dia pun. Allah. Tiga. Overpowered item. Dia ada kat bawah ke weh? Oh, tu pun masuk tu. Dia nak atas. Ini dalam jamban.
Payah nak naik atas. Ramai aku no. Oh, tu baby tu. Baby sini kan. Saya nak pukul baby dia. Kita pukul baby dia. Kalau aku nanti pukul baby dia pakai kerobak okey. Dia turun tak lagi? Tu dah. Dia kat tayar aku mati. Aku nak Dia kat keluar. tayar lagi tu dia tosh. Oh tu. Orang sama juga beli rumah baru ke? Bau aku dah bayar dah semua. Oh, aku balas komputer lah. Distract ni. Eh. Like ni wanted. Oh, dia. Dia masuk bilik mana tau tu. Touch. Uish. Oh. Ternyata aku. Dia pukul hang je dia. Bila sangka dah 17,000 apa dah. Tu malah dah sampai 80,000. Tu dia. Ada 2 minit lagi. Ada apa-apa lagi ke kat atas? Ada banyak yang kata. Aku cuba attract dia ni. Azif. Diam. Okay, that's bad. 2, 3, 4, 5. Yeah.